Lelaki yang memakai tudung sambil minum minuman keras hingga mencetuskan sensitiviti agama dalam satu rakaman video tular telah ditahan polis di Subang Jaya pada Rabu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar berkata, seorang wanita turut ditahan bersama lelaki berusia 22 tahun itu kira-kira jam 4.30 petang bagi membantu siasatan. Menurutnya, siasatan awal mendapati individu yang memakai tudung dan meminum minuman keras dalam rakaman video berkenaan adalah seorang lelaki. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian Pendakwaan Palang Undang-Undang D5 GSJ Bukit Aman mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam kenyataan pada Rabu. Kumar berkata, kedua-dua individu yang ditahan masing-masing berusia 22 dan 24 tahun. Beliau menegaskan polis diraja Malaysia tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang sengaja mencetuskan sensitiviti keagamaan. Terdahulu, tular sebuah video berdurasi 28 saat memaparkan seorang individu berhijab menikmati minuman keras di sebuah salon, sekaligus mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial.